Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنتحدث أو سنناقش عن الحروف العربية ومخارجها. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan mengenai huruf-huruf bahasa Arab dan makhrajnya. Hayya nabda. Jom kita mula. Okey. Hazi surah. Hazi surah anil makhariju al-huruf. Okey, jadi gambar ini yang kita lihat ini adalah kedudukan makharijul huruf. Okey, laha maksud padanya iaitu fi makharijul huruf khamsah yani syai'un al-asya'u ar-ra'isiyah. Ada 5 yang paling utama Awalan al-khayshum, makna al-khayshum iaitu rongga hidung. Wasanian al-jawfu, iaitu rongga mulut. Masalisan kerongkong, kerongkong. Al-halaqu, Warabi'an asyaftani, maknaha kedua bibir. Wa khamisan, dan yang kelima al-lisanu, iaitu lidah. Okey, hayya nansur. Okey, jadi kita lihat sekarang makna ma huwa makhrajul huruf. Sudah pasti kita tertanya apa dia ta'rifan. Ma huwa ta'rif ani makhrajul huruf. Apa yang dikatakan makhrajul huruf? Makhrajul huruf huwa al-mawdi'u aw al-mintaqatu al-muhaddadatu fi jihaz an-nutq, iaitu tempat keluarnya huruf ataupun al-mawdi', tempat terletaknya, aw al-mintaqah, yakni tempat yang al-muhaddadah, yang tertentu, fi jihaz an-nutq, pada bahagian sebutan, imma al-halqu al-lisan al-syafatan al-khayshun al-jawf. Ada 5 sepatutnya ada 5, iaitu tempat yang kita tengok tadi, yang 5 yang kita lihat sebentar tadi minas surah, daripada surah tadi, daripada gambar tadi. Allati yunsha'u minha as-saut, yang mana terlahirnya minha as-saut, yang terlahirnya bunyi al-huruf indan nutq, minha as-saut al-huruf indan nutq bi, itu di mana tempat itu adalah tempat lahirnya bunyi huruf apabila kita menyebutnya. Itu pengenalan ataupun kita kata itu adalah pentakrifan yang kita kata sebagai makhrajul huruf. Jadi makhraj al-mawdi', tempat dia, tempat di mana terbitnya atau lahirnya bunyi tersebut. Semanantakin, kita berpindah pula ani ahammiyatu ma'rifatil makharijil huruf. Jadi kita perlu lihat apakah dia kepentingan ma'rifati makhariji al-huruf. Apakah kepentingan kita mengetahui tentang tempat keluarnya huruf itu? Awalan, yang pertama an-nutqus sahih, yani huwa al-asas at-tahaddusi wal fahm al-wadih lil-lughati al-arabiyyah, iaitu kita boleh menyebut dengan betul, kerana ini adalah asas kepada percakapan dan kefahaman yang jelas tentang bahasa Arab. Itu yang pertama. Wasanian tamyizul kalimat, kita boleh membezakan perkataan. Wahaza yusa'idu ala tamyiz, iaitu ia boleh membantu dalam membezakan bainal kalimatil mutasyabiah, di antara perkataan-perkataan yang hampir sama. Fil kitabah, sama ada fil kitabah dalam penulisan, wal mukhtalifati, ataupun yang pelbagai yang lain, fil nutqi wal makna, dari segi aspek sebutan dan makna. Wasalisan, yang ketiga, tilawatul Quranil Karim, dalam semasa kita nak mengalunkan bacaan Al-Quranul Karim,
Wa hadza dururiyun. Ini sangat penting lah ya, li tilawatil sahihati wal mujawwadah ya. Sangat penting apabila kita nak mengalungkan bacaan Al-Quranul Karim as-sahihah ya, yang betul, wal mujawwadah, dan yang terbaik lah ya, yang baik. Okey, apa lagi? Mahil ahamiyatul ma'rifati makharijil hurufi al-ukhra. Apa lagi kepentingannya kita perlu tahu kenapa apa pentingnya kita tahu tempat keluar bunyi tersebut. Okey, rabi'an, yang keempat, tajannabi al-lahna. Maksudnya ia dapat disebabkan ada pengetahuan tersebut, jadi ia boleh menjauhkan kita daripada lahna, maksudnya daripada kesalahan. Wa hadzal khata'a fin nutq, iaitu kesalahan dari aspek sebutan. Fa idzan yuhafizu 'ala salamatil ma'na, yang mana ia dapat memelihara kita daripada tersalah makna yang kita maksudkan. Okey, wa summa khamisan, yang kelima, fahmul lahjati mukhtalifah. Okey, disebabkan pengetahuan tersebut, kita boleh memahami tentang logat-logat al-mukhtalifah yang berbagai. Wa hadza yusa'idu ala fahmi al-ikhtilafati sawtiyah bainal lahjatil arabiyyah. Yang ini ia boleh membantu kita dalam memahami kita kata al-ikhtilafat, perbezaan as-sawtiyah, bunyi di antara logat-logat bahasa Arab. Jadi itu pentingnya kita mengetahui tentang di mana tempat keluarnya bunyi huruf ya. Okey, hadza nurkis ila taqsimu makharijil huruf. Okey, jadi sekarang ini kita nak fokus kepada pembahagian tempat keluarnya huruf. Okey, awalan al-jawf ya, al-jawf. Awalan al-jawf. Okey. Ya, saya dah sebutkan tadi al-jawf ini ialah rongga mulut ya. Wa hadza makhrajul hurufil maddi as-salasa, iaitu ia adalah tempat di mana keluarnya huruf-huruf mad, iaitu alif, waw dan ya ya, alif, waw dan ya. Okey, summa al-halqu. Okey, halqu ni apa? Bahagian halqu, kerongkong ya. Wa yanqasimu ila sati makharij, iaitu ia terbahagi kepada 3 tempatlah keluarnya. Yang pertama, aqsal halqi. Aqsa ini ialah pangkal kerongkong ya, pangkal kerongkong, iaitu keluarnya huruf hamzah wa ha. Awalan. Wasana wasatul halqi ya, di tengah kerongkong, iaitu keluarnya huruf ain wa ha, huruf ain wa ha. Okey, dan yang ketiga, salisan adnal halqi, iaitu hujung kerongkong ya, iaitu keluarnya huruf ghain wa kha. Okey, summa aqsam as-salisa ya, bahagian yang ketiga ialah al-lisan. Okey, apa makna lisan? Ma makna al-lisan ya, al-lisan itu bahagian lidah. Wa awsa'u makhariji ya, iaitu ia tempat keluar huruf yang paling luas, maksudnya paling besar lah ya. Okey. Wa yanqasimu ila 'iddati manatiq, iaitu ia terbahagi kepada beberapa tempatnya, maksud banyaklah tempatnya ya. Sanurokis, jadi kita akan fokus, kita akan lihat di mana tempat tersebut. Okey, summa asy-syafatan. Asy-syafatan, apa makna asy-syafatan? Apa makna asy-syafatan? Iaitu kedua bibir, iaitu makhrajun li salasati hurufin, iaitu tempat keluar huruf untuk 3 huruf. Okey, apakah dia? Nanti kita akan lihat ya. Sanansur. Wal khayshu. Khayshu. Apa makna al-khayshu? Al-khayshu iaitu rongga hidung, iaitu makhrajun lil lughati musahibati li harfayil mim wan nun as-sakinatain wal mutaharrikatain ya. Jadi ia adalah tempat keluarnya huruf mim wan nun ya, mim dan nun ya. Okey. Okey, wal an nurakkiz ila makharijul huruf al-halaq ya, kita nak lihat tempat keluar huruf al-halaq di bahagian kerongkong ya. Jadi al-halaq ini kita akan lihat iaitu aqsal halaq, iaitu hamzah ya,
Hamzah. Itu hamzah, hamzah wa hamzah awalan. Ya, di pangkal kerongkong. Tadilah ya, takhruju. Ya. Summasanian maza hamzah. Aqsal halaq. Okey. Summa wasat al-halaq, iaitu huruf lil ain wa al-ha. Ya, ain wal ha. Ya. Itu ada dia punya bayan ya, ada perinciannya. Summa adnal halaq, iaitu bahagian hujung kerongkong. Hujung kerongkong ini ialah sebelah atas ya, sebelah atas yang terletak dekat dengan lingkungan anak lidah. Haza adnal halaq. Okey, li harfa huruf ghain wa kha. Ya, untuk dua huruf di situ ya, iaitu ghain dan kha. Okey, hunaka yani surah anha. Ya, kita lihat ini adalah gambaran ya tentang manatiqu aqsa wa wasatin wa adnal halaq. Ini gambarannya ya. Okey, nantakil ila, kita berpindah pula kepada makhariju huruful lisan ya, tempat di mana keluar tempat keluar huruful lisan, huruf bahagian lidah ya. Okey, awalan aqsal lisan ya, iaitu bahagian pangkal lidah ya, pangkal lidah. Pangkal lidah ini apabila takhruju bi irtifa'i aqsal lisan liyulamisa al-hank a'la rahu. Hadza yani huruf qaf, iaitu apabila pangkal lidah diangkat ya, diangkat ke langit-langit lembut ya, di mana ia ditekankan pada anak lidah, keluar daripadanya huruf qaf ya, qaf. Hakaza. Okey, semua huruf kaf. Huruf kaf iaitu pangkal daun lidah ya, pangkal daun lidah terkeluar sedikit. Takhruju bi irtifa', iaitu dia terkeluar sedikit daripada makhraj huruf qaf. Daripada situ lahirnya huruf kaf. Kaf. Okey. Wal'an nanzur ila wasat al-lisan. Sekarang kita nak lihat pula pada pertengahan daun lidah. Okey, awalan jim. Harf jim ya, jadi harf jim ini takhruju bin tibaqi wasat al-lisan ala ma yuhazihi min al-hanki al-a'la ma inhibasi as-sawt summa infitahihi. Okey, harf jim ya, huruf jim ini apabila ia diangkat ya, menekan pada langit-langit keras. Kemudian tekanan udara keluar daripadanya, jadi terlahirlah atau terbitlah bunyi tempat keluar huruf jim. 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 Wa kadzalika li harf shin ya, shin. Iaitu takhruju bi irtifa' ya, takhruju ya, ia lahir atau terkeluar dengan mengangkatnya wasatil lisan. Di tengah-tengah al-lisan, pertengahan daun lidah ya. Ma'in fitahin qalilin. Ya. Qalilin yamsahu bimururil hawa wa intishari. Wasumma harful ya, begitu juga dengan huruf ya, iaitu ya yang bukan madiyah ya. Yang bukan huruf mad ni ya yang biasalah ya. Okey. Summa nanzur ila hunaka surah manatiqul lisan. Ini tempat-tempat kedudukan al-lisan ya, aqsal lisan ya. Aqsal lisan harfa qaf wa kaf, wasat al-lisan jim shin ya. Okey, dan seterusnya. Okey, wa harfatul lisan aqsa adna muntaha dad wal lam. Okey, hakaza. Okey, summa harfatul lisan.
hafatul lisan. Tepi hujung lidah. Hafatul lisan iaitu tepi hujung lidah. Okey, tepi hujung lidah ini takhruju bin hirafil tarafi al-lisan. Iaitu apabila ia diangkat ke langit-langit keras, menekan pada gusi gigi hadapannya sebelah atas yang menjadi tempat sekatan udara. Kemudian menekan udara yang berada dalam rongga mulut keluar daripada sekatan. Daripada itu keluarlah bunyi lam. Lam. Okey. Wasumma harfu nun. Harfun nun. Dia juga an-nun takhruju bimalamati tarafil lisan bilisatil ulya ma'a khuruji juz'in minas sawti minal khayshun. Yani al-khayshun huna ghunna. Ini tepi hujung lidah apabila ia diangkat ke langit-langit keras, menekan pada gusi gigi hadapan. Gusi gigi hadapan sebelah atas yang menjadi tempat sekatan udara. Dan langit-langit lembut diturunkan. Kemudian menekan udara yang berada dalam rongga mulut keluar melalui mulut dan hidung. Maka disitulah keluarnya bunyi nun. Nun itu bi'unnah. Nun yang berdengung. Okey. Summa harfur ra. Harfur ra masih lagi di bahagian tepi hujung lidah. Wa hadza harfur ra takhruju birti'adi tarafil lisani malamasatihi lil-lisatil 'ulya. Iaitu tepi hujung lidah berdekatan dengan makhraj huruf nun serta melencong melencong ke belakang tepi hujung lidah. Daripada situ keluarnya huruf ra. Ra. Okey. Nanzur summa talia. Kemudian yang seterusnya itu harfu za. Harfu za. Harfu za masih lagi takhruju bi ikhraji tarafil lisani qalilan wa lamsi atrafil sanaya al-ulya ma'a itbaqin basitin. Wa hadha harfun mufakhamun wa mutabbaqun. Az-za huna hujung lidah yang dikeluarkan ini terletak di antara hujung gigi gunting atas dan hujung gigi gunting bawah, yang mana tekanan huruf lidah pada hujung gigi gunting atas keluarnya huruf za. Wa kadzalika harfa harfu sa wa akhiran harfu dha. Hadza sawiyah. Okey, summa nanzur ila harfa huruf li huruf ta wad dal wat ta. Wa hadza aidan hujung lidah yang diangkat ta wad dal wat ta. Takhruju bimalamasati tarafil lisan li usuli sanaya al-ulya ma'a itbaqin qawiyyin. Wa hadha harfun mufakhamun wa mutabbaqun wa majhur. Wa kadzalika harfud dal takhruju bimalamasati tarafil lisani li usuli sanaya al-ulya ma'a infitahin. Yani hadha harfun majhurun wa shadidun. Wa akhiran harfut ta takhruju bimalamasati tarafil lisani li usuli sanaya al-ulya ma'a infitahin wa hamsin. Wa hadha harfun mahmusun wa shadidun.
Okey, jadi untuk ketiga-tiga huruf ya, huruful ta wad dal wat ta, iaitu ketiga-tiga huruf ini ialah hujung lidah ya, di bahagian hujung lidah yang diangkat menekan pada gusi gigi gunting atas. Jadi di situ keluar daripadanya huruf ta dal wat ta. Ya, cuma tekanan udara pada makhrajnya yang berlainan menyebabkan sama ada sebutan huruf itu kuat ataupun lemah. Okey, yang paling kuat ialah huruf ta. Ta ya, harfun mufakhamun wa mutabbakun wa majhur. Ta itu paling kuat tekanannya. Ya. Ya, diikuti dengan harfud dal, iaitu harfun majhurun wa syadid. Dia majhur ya, maksudnya jelas, wa syadid dan agak kuat. Tapi ta harfun mahmus ya. Dia harfunnya agak ya, dia tidaklah sekuat ta wa dal. Mahmus ya, dia keluar angin lah. Okey. Wal'an harfus sad. Hurufus sad. Ya, huruf sad ini kita boleh kategorikan dia dengan sad, sin wa zai. Ya. As-sad takhruju bimalamasati tarafil lisani wa fawqa sanaya sufla ma'a irtifa'i aqsal lisan wa tatyiki makhrajil hawa. Wa hadha harfun mufakhamun wa mutabbakun wa mahmusun. Hadza awalan, itu harfus sad. Wa za, zai, takhruju bimalamasati tarafil lisani wa fawqa sanaya sufla ma'a ihtizazil wa taraini sauti. Wa hadza harfun mujharun wa rakhun. Wasin takhruju bimalamasati tarafil lisani wa fawqa sanaya sufla ma'a infitahin wa tad'ikil takhrujul hawa. Yani harfun mahmusun wa rakhun. Okey, nanzur ya. Kita lihat untuk huruf zai, sin wa sad. Jadi ini adalah hujung lidah yang diangkat ya, hujung lidah yang diangkat ditekankan pada gusi gigi gunting bawah. Jadi di antara bahagian depannya, di antara bahagian depan lidah dan langit-langit keras. Ya, di sinilah keluarnya huruf sad. Huruf sad, huruf sin dan huruf zai. Ya. Jadi dari segi perbezaannya cuma dari segi tekanan udara pada makhrajnya yang berlainan, ya, menyebabkan sebutan huruf itu kuat atau lemah. Jadi huruf yang paling kuat iaitu huruf sad, ya, harfun mufakhamun wa mutabbakun wa mahmusun. Itu ciri hurufnya ya, mufakham. Selepas daripada sad diikuti yang seterusnya yang kuat, iaitu ya, yang pertama kuat iaitu huruf sad. Ya, untuk kategori inilah ya. Kemudian huruf zai. Ya, ini harfun mujharun, maksudnya jelas, wa rakhun. Dan akhir sekali barulah harfu sin, huruf sin, iaitu harfun mahmusun wa rakhun. Okey. Hadza munaqashah ani makharijul hurufil lisan. Ini perbincangan tentang tempat keluarnya huruf di bahagian lidah. Wal'an nantakil ila makharijul hurufi asy-syafatain. Ya, kita nak lihat pula di manakah tempat keluar huruf asy-syafatain. Okey, asy-syafatain. Apa makna asy-syafatain? Masih ingat lagi tak asy-syafatain? Apa makna syafatain? Har zakartu? Ingat lagi tak? Asy-syafatain maksudnya kedua bibir. Ya, kedua bibir ini itu hurufu, ya, apa yang keluar itu hurufu fa. Ya, takhruju bimalamasati atrafis sanaya al-ulya li batin syifati sufla ma'a mururil hawa. Ya.
Hawa, ya, yakni huruf fa ini bibir mulut dalam, ya, bibir mulut dalam sebelah bawah diangkat mengenai hujung gigi gunting atas. Jadi di sini keluarnya huruf fa. Fa. Okey, kemudian huruf al-waw wal ba wal mim. Ya. Waw dahulu, ya, nanzur awal huruf al-waw awalan, iaitu takhruju bistidarati syafatain ma'a infitahin qalilin wa irtifa'in aqsal lisani qalilan wa ihtizaril wataraini sautiyin, iaitu apabila dua bibir mulut apabila dibulatkan, ya, muncul ke hadapan secara terbuka. Jadi keluar daripadanya huruf waw, ya. Mulut kita memang akan nampak bulat untuk sebutan huruf waw. Wa hazal waw ghairul madiyah. Huruf waw yang dimaksudkan ini dalam perbincangan ini ialah huruf waw, bukan mad, ya. Okey, dan untuk huruf ba wal mim, ya, al-ba awalan takhruju bintibaqi syafatain summa infitahihima. Wa amma al-mim takhruju bintibaqi syafatain ma'a khuruji juz'in min as-sauti min al-qayshum, yakni al-ghunnah. Dan, ya, untuk huruf ba wal mim, ya, apabila dua bibir dirapatkan secara ringan, ya, secara ringan sahaja, jadi keluarnya huruf ba wa huruf mim. Okey. Wal'an nantakil ila makharijul hurufi al-qayshum. Sekarang kita nak lihat pula tempat keluar huruf al-qayshum. Al-qayshum maknanya rongga hidung. Al-qayshum, jadi bila sebut al-qayshum di rongga hidung ini ada perkara yang sangat penting lah, iaitu ghunnah. Ghunnah yakni sautun takhruju minal anfi musahiban liharf al-mim wan nun fi jami'i ahwalihima, yakni sakitaini wa mutaharrikaini. Ya, bila kita sebut bahagian rongga hidung ini, jadi ya dikaitan dengan apa? Bahagian dengung, ya. Yakni bunyi yang keluar daripada hidung, ya. Yang mana ia ada untuk, maksudnya bila di mana tempat bahagian tersebut keluarnya huruf min wan nun dari min jami' ahwalihima. Okey, waw, nun, wal, mim, waw, nun. Mim dan nun, ya. Okey, wal'an ikhtabir nafsak. Okey, boleh uji diri sendiri. Ainun. Ma huwa makhraju harfin ain. Okey, tengok pada huruf ain di sini. Apa dia tempat keluar? Di mana tempat keluar huruf ain? Ikhtabir nafsaka saniyan kataba. Ma huwa makhraju harfin al-ba? Ma hiya? Wasalisan istighfarun. Soal, ma huwa makhraju harfin al-alif? Apa dia atau di mana, apa dia tempat keluar huruf alif? Okey. Al-khulasah anil makharijil huruf. Ini khulasah, rumusan daripada tentang perbincangan kita anil makharijil huruf, tempat keluarnya huruf. Awalan, al-muhim li kulli harfin arabiyyin makhrajun muhaddadun fi jihazin nut. Untuk setiap huruf Arab ini terdapat tempat keluar yang tertentu dari tempat keluarnya sebutan. Haza awalan. Wasanian ma'rifatul makhariji tusa'idu, ya, apabila kita mengetahui ataupun pengetahuan tentang tempat keluarnya huruf, tusa'idu membantu kita ala nutqis sahih, dalam menyebut dengan sebutan yang betul, wa fahmil lughah, dan kita boleh faham bahasa, yakni al-lughah al-arabiyah. Wasalisan makharijul huruf ar-ra'isiyah, yakni tempat huruf keluarnya huruf yang utama, hiya al-jawf, ya, al-jawf
wa al-halqu wal lisan asy-syafatain wal khayshun, ya. Jadi ada 5 tempat yang paling utama tempat keluarnya huruf, ya. Iaitu al-jawf. Apa makna al-jawf? Kita ingat semula apa maksud al-jawf, iaitu rongga mulut, ya. Kemudian al-halaq, kerongkong. Kemudian al-lisan, ya, lidah, bahagian lidah. Asy-syafatain, 2 bibir. Wal khayshun, iaitu rongga hidung. Okey, wa akhiran al-lisan, ya, bahagian lidah. Wa aksarul makhariji tanawwu'an, iaitu ia tempat yang paling banyak keluarnya huruf, ya, makharijut tanawwu'an, daripada pelbagailah manatik. Wat tadrib, fa idzan at-tadribul mustamirru, iaitu latihan yang berterusan, daruriyun, sangat penting, li itqani, bagi kita supaya kita tekun, ya, maksudnya kita boleh mengetahui, ya, maksudnya kita dapat menguasai makharijul huruf, ya, kita dapat menguasai tempat keluarnya huruf. Okey, wa hadza yani surah lil munaqashah, lihaza yani surah qad naqashna ba'da qalil. Ini adalah surah yang maksud kita boleh kata ini pelasah daripada perbincangan kita tadi, iaitu qad naqashna, kita dah bincang tentang al-khayshun, bahagian al-khayshun, rongga hidung, di mana keluarnya huruf nun wal mim, yani huna al-ghunnah, ya, dia ada dengung. Wasana al-jawf, ya, al-jawf, rongga mulut, iaitu ada alif, waw dan ya. Al-mad, ya, alif, waw dan ya, mad. Wasumma salisan al-halaq, ya, al-halaq iaitu bahagian kerongkong, iaitu terdapatnya huruf hamzah, wa ha, wa ha, wa ain, wa ghain, wa kha. Okey, summa asy-syaftani. Asy-syaftani iaitu kedua bibir, iaitu di mana itulah tempat keluar makharijul huruf li huruful ba wal mim wal fa wa huruful waw yang bukan mad, ya. Wa amma akhiran iaitu lisan, iaitu yang terakhir sekali ialah bahagian al-lisan, bahagian lidah, ya. Itu terbanyak, tempat yang paling banyaklah, ya. Gunaka makharijul huruf li huruf ra wan nun wat ta wad dal wat ta waz za za sa dad lam ya shin jim jim wa kaf wa qaf. Okey, فإذن هذا خلاصة من munaqashatuna al-yawm. Okey, jadi itulah adalah rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini. Wa aktafi bihadzal qadar wa insyaallah sanuqabil fi fursah ukhra. Okey, jadi setakat ini sahaja. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain peluang, insyaallah. Faizan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.